Kembali lagi dengan Ola Online Appliances. So, depan aku ada satu model TV Hisense size 40 inci tetapi model E4Q. Okay? E4Q ni model baru. Okay? Dipowerkan oleh smart TV sendiri. Right? So, apa yang dia dapat dekat sini is, korang akan nampak 40 E4Q, 100 cm LED backlight TV. Okay, so apa yang korang akan dapat? Smart TV E4 series dah sistem. Korang still boleh download dekat store yang telah dia bagi. Basic yang ada dekat TV ni korang tak payah download. Okay, salah satunya Netflix dah ada, YouTube dah ada, Prime Video pun dah ada. Okay, apa lagi selain tu? Share to TV, Apple boleh casting. Okay, lagi satu dia boleh work with Apple Home. Okay, noise reduction, natural color enhance, Dolby audio. Nak tengok dalam dia? Let's go, kita tengok. Barang-barang yang korang akan dapat: warranty card, manual, dua stand kiri kanan, remote plug jenis 3 pin 40E4Q yang aku dah keluarkan daripada kotak. Frameless, ketebalan 1 cm, bahagian belakang dia bukan kosong, okay, tetapi bercorak. Nak letak backlight pun tak ada masalah. Ini adalah energy output input. Ini adalah LAN port. Okay, USB 1, korang boleh pakai multiple USB, 2 HDMI ANT, yang ni untuk TV area. Digital audio output, 4 bintang penggunaan tenaga. Macam biasalah, klik link di bio. Jumpa lagi next item, next video. Bye bye.